ya Ramadan, marhaban 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 ya Ramadan, marhaban. Lamaknya udah ada kampung kau leh. Lah pada lama ya pada pulang kampung ya. Tak tahulah, pokoknya seru leh. Telepon lah mamak lu ndak. Di mana rumah mamak kok? Oh iya, mamak nak punya HP dah. Tanya lah lu ndak beko. Baik cek lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada di siku kalian. Mangga kami lah Pak. Kami cari Pak Keraju tadi Pak. Nando kami dapet dong. Tapi kan Ustaz suruh mah Kang Saji mah. Aku Ustaz baru balik sawah balik porak. Baru ya patutlah dia nyamuk asado ha. Yo ndak ada Pak Ustaz. Nani yo kami Keraju di Mas Haji tu lah do. Panik kami panik. Lah Mas Saji lah. Ndak Pak Ustaz. Jaga kami lah. Ngeli. Tak. Aduh, Mana Pak Kak? nak ada bang. Woi, gope. Tagak lah Kang. Nak, nak mem dong. Sakit. Di mana nak Pak Kak? Nak ada bang. Menjaga bila ya Allah. Marhaban ya. Adek, kau rumah mana Dek? Ai. 5? Itu. Dak, tolonglah Kak Cik lah. Aduh. Lah. Ramadan ya Syarosia. Marhaban ya. Rumahnya Kak A. Siko tuh. Iyo. Sial. Nah. Kalau Kak. Oh tuh. Tiga. Pakai piti lah tuh. Iyo. Hah? 1000 ya. Cukup ah. Pas. Nah, kasih ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mak. Kenakan amak lah sampai. Iya, bapak ramai orang di luar tuh, Mak. Tapi amak aman galis selama bulan puasa. Masuklah, Pak. Masuklah, masuk. Assalamualaikum. Pada lepas ini tu. Lai, Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak lepas puasa. Alhamdulillah untuk saat kini amak lepas. Tapi bah kabar Amano di Padang. Alhamdulillah lai sehat, Mak. Tapi ini disuruh ada amat enggak suka. Itu pasan Sadi. Sebulan selama bulan puasa aku. Ya. Sampai rayu kayaknya. Di siku je lah Rayo besok Nur ya. Lai boleh ke, Mak? Tak. Tinggal situ kan? Kau tinggal siku ya berfikir mak dulu. Bantu. Ada anak jantan mengontrak di siku nak. Itu di mana? Rumah mak yang cik lain ya. Di. Dia. Kalau rumah awak juga situ. Mak. Apa nak? Tapi ti mak. Oh, bek kau piti ya. Kau kakak tiba dari Padang. Ni Ah. Natasha Kak. Iya, Tasya lah kadang Tasya gini ya. Iya. Aku yang anak Amak Saadi yang di Padang. Kalau piti sental lagi ya. Jadi. Bek kau mak agih ya. Pilah main dulu ya. Orang dikuasai. Majana kami pulang. Marilah. Kenalan lah. Aku anak kemenakan mak dari Padang. Sinor kok. Nur. Meng. Nur. Pe. Sama gitu. Aku yang mak kosku Nur. Ya. Lah, jangan lama-lama nak celik. Pe pulang. Pe. Ha. Ai. Entah nak gini. Ni solat tadi sama Buya. Baik. Pesanan lah banyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi ko ambil kilo. Tamak jana atau makom apa ini? Tara sibuk Pak, minta makan. biti Pak. Piti ka piti ale kue ko lu bantal ha. Dia Antara kue ko dan ke piti. Saya nyuruh. Mak. Suruhnya datang kemari.
bang? Nanya apa? Tahu bang dengan abang ini? Oh lah, itu kawan dakik dulu. Masa duduk sama makan salaluk sainyak saitan bagai. Di mana tinggal bang? Tu ah di Sinan. Calik hanya Sinan kot lihat ada. Jauh lah bang? Ndak pula, anggaran 1 kilo lah. Nah, ya udah, makasih ya bang. Ya, sama-sama. Dah. Dah. Ah, Ale. Dah kau dah, yo. Dah kau dah deh. Jangan begitu banyak. Ah, mengah. Yang sabar je bang. Tidak mengah. Buat colik sini lah. Ini petang lah tiba tapi dah titip rumah yang cik lain. Berapa titik saya nak bawa je pulang? Okay, hujan-hujan jadi pangan awak ni. Amor dah. Ayah calik lah, Ale. Belah. Kini. Ya, kini lah. Belah. Ya apa ni? Yang kaki je lah. Rumah dakik je mah. Boleh dah nak biasa jalan kaki. Biasa dah naik pesawat. Segarnya kampung mulai. Jangan lama apa tinggal sekolah. Entah mengak-mengak lo di Padang tu angin. Woi, betul. Dah. Belak kagolak je. Apa nak golak celik kenakan lo. Tadi Badima. Assalamualaikum. Mantap celik tu. Pak. Wah, kau yang Nur lah dari Padang. Celik dah dari Pak Nur. Biasa kau pergi. Seorang ni pak. Seorang. Betul. Berdua nak. Tak seorangnya pak. Tu yang baju hitam nombor belakang nombor muka tu. Baju hitam. Siapa? Bayang-bayang. Ada. Ye tu ha. Jatuh tu. Iyalah. Mau ngalak situ tajung ke sawah orang tu. Ndak je menorang. Tak betul dah. Ha. Sakit kaki nak dah. Yalah sakit. Besok dipotong tu. Kemah. Nak kan bawa senior pergi ke Mas Haji dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali payu dah mantah. Udah biarlah nyusul belakang dan tak kuih dulu. Dia pesanan orang kan banyak. Jadi. Ya, udah doa terus. Ya Nur. Ya. Ni ibaratnya dek mak bawa pergi ke situ kan gitu. Jadi di situ lai ada ustaz. Kau dek bulan puasa mah tahu kan. Iya. Kuat yang kau ditambah ilmu kan. Malah. Elok jalannya. Ya. Pai lupa. Ya. Pai lu. Oh. Mangga sih ha. Abang yang suruh pakai kain sarung pergi situ. Tak tahu itu kecil Ustaz. Pakai kain sarung mu nak. Jadi siapa pakai? Kami suruh kan ciri nama lah mungkin di Ustaz. Ya nama lah. Kalau nak duit kos dah. Coba ada. Pergi situ lah. Lah. Nah, kerojo lu batang suruh kerojo nya. Itu sunat yang. Alhamdulillah sampai Mas Haji. Ha kan? Ada kali kuat sampah. Kerojo lah kali lah ale. Apa jo? Memilih saruk kau. Ha, untuk bayi kos ang. Iya. Ada suruh dia masuk dalam kau. Saruk tapi. Mana ada saruk dia ang? Coba lah. Astagfirullah. Pak, boleh tanya pak? Ya, apa tuh? Tahu pak dengan orang ini? Siti. Ikut abang Mas Siti. Abang, kok abang udah pakai kayak gini? Alhamdulillah lah. Jagi jalan ya Allah. Alhamdulillah dapat hidayah abang di sini ya. Berilah. Mangang. Tuan ancak dah. Pak Ustaz. Tidak tu yang cewek itu ha. Dia ancak gitu. Dia ketik mani. Biarlah biar Kerojo. Kerojo ya. Ya. Jilbab enggak bawa Siti? Enggak ada Siti bawa. Udah kita pulang dulu yuk. Ya udah. Rumah abang ini. Alhamdulillah. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi di situ lah abang tinggal Siti. Alhamdulillah udah punya rumah surang abang yo. Ya, alhamdulillah. Jadi ngomong-ngomong balik sampai di situ loh Siti ngeri abang. De ama ada urusan keluar kota bang, jadi Siti disuruh tinggal di sini sama abang. Astagfirullah. Jadi Siti suruh kamar Rizko. Iya bang. Coba Siti tinggal di kota bang. Kenapa aduh. Alhamdulillah. Nah, itu kamar yang kosong tuh, itu kamar si Siti tadi. Jadi bang. Nah, Beko sebelum apa
kemas haji abi ko. Tapi Siti harus beli talakuang lu, berjilbab, nabuk tu kan? Enggak bang. Kok gitu bang? You haruslah. Kemas haji nak pakai jilbab, nak pakai talakuang mah boleh ada Siti tu. Ya bang. Pokok Siti si Koko harus merubah diri je lah. Jadi bang. Nak melawan-lawan lah. Enggak bang. Kemudian ni cek bang. Untuk itu doh. Abang sebenarnya kan itu urusan dari bang kemas haji tu. Kemas haji bang dulu. Jadi bang. Sekolah bersih-bersih kamar dulu. Lah, ambil lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek pulang ya bang. Deh, kok jelek kali kamar ni? Duh, tapi biarlah ndak apa doh. Tuang dia di rumah bang. Kau ndak di mana sih kalau lo? Tak barang lu. Tuh, 2, 3, opek. Ada bisa kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangasih tambah masuk. Ustaz. Nggak ada Ustaz doh. Nur. Enggak mau Ustaz. Tak tahu hanya di rumah mungkin. Mak. Lebih bantu untuk si Nur. Ikan hiu makan bakwan. I love you adik yang pakai cawan. Pula sinyal kau. Begitu dah anakku. Mak, biarlah mak pulang lu. Kami di Siko mau nian si Nur berarti Bu Ustaz. Biarlah mak tunggu je lah Ustaz ni. Mak pulang je lah. Nak ada bunuh mak Siko doh. Suka ada suruh Ustaz. Wait. Assalamualaikum. Hitam. Aja. Gigi kuning. Manga trompanya. Ada rencana aja. Aduh. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam marhaban ya. Ya Ustaz dah cuba tunggu je dulu. Nak keluar ke dalam. Trompa mak dia lari dan jangan tanggung. Saya nemu kak. Nur boleh ameng kenalan tak Nur? Nur bang. Meng aja. Iya, Meng. Jadi Nur dari mana? Dari rumah. Allah, hancur tidur aja sih. Jadi indah, Nur sebelumku dari mana? Dari Padang. Oh, Padang. Sama aja. Meng dari mana? Padang lah. Padang lain. Mari. Macam-macam. Anjing macam. Kau pikir. Oi. Menicu anak awak yo. Di ondi gagal lo. Itu gara-gara untuk temengah. Ada mengang. Iya tapi ang suruh tadi. Enggak dia itu ada. Dia padahal sedang lama-lama aja si Nur tadi. Gitu. Nak gini ada lah. Dia ada rencana dan. Aduh. Ang beko pura-pura mati belantak wis itu beko dan kecing banyak tolong mak Jana jadi beko. Terus si komeng ter mati belantak jadi beko. Adik. Lah hilang cepet. Mak Jana. Astagfirullah Mak Jana. Ini udah agak kawan ini Mak Jana. Komeng lah belantak Mak Jana. Penyok ini tolong. Tolong Mak Jana. Mak. Ni, balik payo ka dunyo. Ni gagal rencana ni. Astagfirullahaladzim, mangang, Meng. Woi, push up. Olahraga. Yes. Alah, kamu saji dia lah. Aku suka. Masih gopek ya? Weh, nyupi ba cewek matan dia. Cewek. Astagfirullahaladzim. Mangap macam mana? Ikut dia kecil dek si gopek tadi belantak. Ini Ustaz. Awak tu lah camih sama dia maknya Ustaz tu. Ndak doinya belantak dah. Orang push up tadi push up.
Berarti orang kulang melutur mak jana ke mak ustaz? Melutur? Ngomong-ngomong biar suruh nyopai apa masjid luar. Cepet Kang Sajid lah, masjid betul. Ya Allah, dia rencana ni. Kok dia ketipu dong siko? Berarti beras. Nipu. Nipu.